Buat siapa tak deh, duk cari orang nyipir rumah. Harga mula di 800 kok. Tak kira rumah kecil dan rumah besar. Gi seluruh Naratiwa. Jangan lupa tim rakความสะอาด Golo. Alhamdulillah teman-teman, hari ini Abang Irfan kasih tahu kumpulan buat kebersihan rumah Jirayut datang dari Sungai Golok. Setelah mana rumah Ayut sudah selesai, tetapi kita belum lagi buat kebersihan. Belum cuci lagi lah rumah dia. Jadi sebelum kita mau cuci, kita lihat dulu ya suasana. Kayaknya ada kebuk-kebuk, ada pasir dan cuming-cumingnya nampak kotor. Kerana ada kasih kayak orang kerja ya. Jadi nampak kotor-kotor lagi lah. Ini tingkat 2 ya. Nih tingkat 2 pun kayak nampak kebuk-kebuk. InsyaAllah selepas selesai ini kita akan solat hajat. Boleh duduk lah kalau Jirayut pulang. Okey, ini mula-mula dia sampai. Dia kasih cuci curming dulu biar nampak bersih. Jadi bagus. Kayak gitu teman-teman kan. Tuh. Jadi kumpulan mereka lebih kurang 7 orang teman-teman. Kasih sapu-sapu. Biar jadi nampak bersih. Nih. Lihat dalam toilet belum bersih teman-teman. Ayu pasir-pasir, kebuk-kebuk semua kotor ya. Nah ini abang, mereka semua jadi satu padu ya. Dan satu orang lagi buat dalam toilet apa, kasih lap atas meja semua, cuming-cuming biar nampak bagus dan bersih. Ini cara-cara yang dia mulai ya. Kasih lap cuming meja, kasih sapu-sapu pasir, yang kita nampak ini. Ni duk bagi elak cuming ke apa nak siap tu bedah tengok tu air ubat lah, air sabung buat dia tu. Kita tengok sama Kim let's say buat kerja. Lepas pada lak cuming ke apa go tu ke apa siap cucuk air bedah. Pada tu yo kat dengan inying yo ni dah. Supaya kebuk-kebuk lekat kat tu itu habis lah ni ni. Kita tengok cucuk air ke apa sabung ke apa video sikit. Aduh, gonyoh gimari. Kita tengok kalik kalau juga lah. Kalau kita tak tahu lah basuh setara ni kedoknya dah. Pada tu ya pun tolak air dah. Supaya nak jadi turun, nak kering lah tu. Tu lepas ronyoh ke apa tolak air turun. Tolak turun. Mari seduk pula ni. Seduk air ni dah. Supaya nak jadi kering gitu gening lah berkalinya. Kita pun kandek juga tengok. Pada tu mari go tu pula ni. Keringan kain panah serta dengan pontia lalu ya deh. Tu dia. Jadi siap lah ni kantornya lebih kurang gini lah. Tu siap deh. Bol pahal dia mau tengok ya WhatsApp molek lah tu sebaca boleh lah buat itu nak duduknya. Ni je lebih kurang buku 4 lebih. Siap belakang dah. Nak mula buku 10 tadi kan. Buku 10 tadi. Sebab gapo lama kak ya tertala dengan air, lepas tu penti tu dia kena wingat-wingat kan. Nu tim ngayo. Duk ngasipai barang nak kelik lah. Mari kita tengok suasana depan tu Kalau kita perhati saat ni dengan pasir, dengan semar gapo juga lekat kan dah. Pada tu tim ngan dia ronyo sabung gapo cucuk air gapo. Alhamdulillah. Selesai ngam molek dah. Terima kasih dah. Tak ada ya hari ni tak cuci rumah ni. Tak kerja basuh cuci-cuci gini. Tak juga Lama dah ada kerja? Lama kok. Ya mula-mula buka sakak. Mula buka. Kalau begitu. Jadi, mari kita masuk tengok dalam kat dah. Ya. Dalam ni nak ajak tadi dah. Nampak ada dengan pasir dengan kabuk gapo kat dah. Learning beres. Alhamdulillah dah lepas pada dia cucuk air. Kita kaca apa panas kan. Sabung
Dah, ronyo-ronyo pada tu kaca kat dah. Kaca. Mok dengan kain basah. Jadi lelon ini lemak-lemak gitulah ben. Ya dah. Pahak kita boleh perhati tempat-tempat cuming. Oh tadi kalau kita tengok gok lah. Gitulah kat dah. Perhati mek diri lah. Tadi bila mau tengok cuming kata bek ana. Nampak cuci dah sebab reno dik. Awak-awak dia kena duk ronyo. Semua air ubat dah. Salah satu cuming ni serabut ugak lah kat dah. Cuming yang sebab yo payah sikit. Ugak dah. Paling bawah lu walaupun kata air tak boleh cuci pun masuk duk mok kat dah cuci lah. Moh nak jadi cuci ya. Ha ni bawah sini sampai tadi lu nampak dengan stiker dengan kapur. Lepas tu kita tengok seorang adik tu mai duk ronyo. Duk semua air ubat duk kut gapo jadi bersih kita tengok bersih. Pas tadi sini ni kita nampak Roy back tu lah kat dah. Pokok buat kerja tak ada duk rajin basuh. Ni alhamdulillah ben nampak nian cuci gapo dah. Cuma kita nak tengok tekad dua kak. Cuma ikut tangan ni tadi tu nampak beg kuat lah kayaknya. Lalu ni alhamdulillah belakang be. Mari sini lu kilak molek kak dah. Tadi ni nak jatuh kita tak nampak ni kokok tepi ni kak dah. Ni kokok tepi ni tadi kok lu. Kebuk saja dah. Muka demo baru siap buat kan kebuk. Perah nian belakang dah. Juga be. Cuci bersih pasal ni tak ada. Saya mau royak dia cuci tubuh kita jadi getah supaya kok masa ni. Tu. Lepas tu mari dalam yame tadi kok dah. Kebuk saja dah. Nampak ya kebuk gapo cemak lah be pahok yo duk kat gapo kok dinding gapo gitu gini lata apa. Cuci. Dah. Ni sini gapo. Dan ini sejuk belaka lah. Sejuk belaka pakainya lah. Sejuk belaka. Yo cek gapo sapu. Hak ni pun walaupun basuh pun wingat lah kat dia kan. Ya, wingat. Tempat ni yo built-in ada. Ni wingat belaka lah. Hak ni luar. Mari tengok luar. Kilak dah. Luar pakai lak juga be. Tengok tu. Ni. Tengok dek bunyi. Bunyi tau ke dia? Tu dia cuci. Cuci dah. Apa kok be tu? ยอเริ่มต้นที่800ล่ะ kalau เป็นโซนๆ pun ada. Kalau เป็นโซนๆ tu kena tengok di nangan อีกทีล่ะ takut ยอกูเบก็ตอกกูเบก็ยอดdi nangan ยอ kira ตามสภาพหน้างาน Tapi mulai di 800 ku. Kalau mauทางบ้านkita เริ่มต้นที่800ล่ะ Tapi kalau molek demo hatta gambar mari ataupun di permenangan ใช่ ถ้าpermenangan ยอ mudah kita nak pilihราคา ใช่ Tu setuju boleh buat dah. Tak setuju tak apa, tak ada apa. Kuasa mana tak kak gigak? ที่วัดตู้ไปหมดเลยจะเปิดสาขา2ที่นารานะแล้วนี่kitaนาราธิวาสก็คือหมดเลยไปทั่วเลย kalau yang lanjut sikit kita ada เพิ่มค่าน้ำมันตู้ไม่เกิน300ล่ะค่าน้ำมันอย่างเดียวไม่เกิน300 Jadi kalau pia nak ngubon contohnya tak payah dia dah lalui dalam pek barisak ataupun nombor telefon ada dah dalam tu dah. Nombor telefon 062-109-5672 lah. ติดต่อเบอร์นี้เพื่อประเมินราคาตัวบุหรี่lah dalam tu. Fok kita saya percaya pia ada rumah baru-baru siap dah. Tak ada masa nak buat kebersihan diri. Lepas tu kita duk cari tinggal kat mana. Salah satu dalam golok kita ni ada rakat dah. Kumpul lekat yang ni lebih kurang naik orang hingga ke 7 orang dah. Pahak kita boleh puas hati dah. Salah satu kak yo ni tokek diri be mari duk buat ni. Buat contoh diri. Ni sini buat band ni duk turut laingan pula dah. Tengok cek ngan lah. Sebab setiap kali kalau tokek ada kali kerja tu nak akan tubik comel kat dah. Okeylah, gitulah sikit banyak dah. Mudah-mudahan efek terpakat share video ni supaya orang hok rumah baru siap kat dah. Masa tak ada masa nak buat kebersihan diri, ingatlah kepada Rat Kuam Saat Sungai Kolok dah. Okey. Assalamualaikum.